Hari ni, aku nak ajak korang masuk ke dalam satu deep dive tentang kenapa habit rewatching kita ni sebenarnya bukan tanda kita malas atau bosan. Actually, ia adalah satu mekanisme pertahanan mental yang sangat sophisticated. Kita akan tengok macam mana otak kita proses keselesaan, macam mana nostalgia bertindak sebagai mesin masa dan kenapa dalam dunia yang huru-hara ni, predictability adalah satu bentuk kemewahan. Kita hidup dalam zaman yang paling pelik dalam sejarah manusia. Literally. Kalau korang fikir balik, nenek moyang kita dulu, kalau nak tengok hiburan, mereka kena tunggu persembahan wayang kulit atau bangsawan sebulan sekali. Tapi sekarang, kita ada infinite choice. Netflix ada lebih 10,000 pilihan. YouTube, 500 jam video diupload setiap minit. Kita ada akses kepada setiap cerita yang pernah dicipta oleh manusia dalam poket kita. Tapi, ada satu fenomena yang sangat ironik tengah berlaku. Walaupun kita ada semua pilihan ni, kenapa aku dan mungkin korang juga masih lagi tekan play dekat episod Friends yang kita dah hafal setiap baris skripnya? Kenapa kita sanggup tengok Harry Potter buat kali ke-20 sedangkan ada beribu-ribu new trending series yang kita belum sentuh? Basically, kita tengah mengalami apa yang dipanggil sebagai the paradox of choice. Teori oleh pakar psikologi ada cakap, bila kita ada terlalu banyak pilihan, kita bukan rasa bebas, tapi kita rasa paralyzed. Kita rasa sesak nafas. Jadi, untuk menyelamatkan diri kita daripada kelemasan dalam lautan konten ni, otak kita buat satu benda yang sangat fascinating. Kita balik semula ke rumah. Kita cari comfort. Oh, are you doing magic? Let's see then. Sunshine, daisies, buttermellow. Turn this stupid fat rat yellow. Bayangkan otak korang macam satu bateri. Sepanjang hari, korang guna tenaga untuk buat keputusan. Nak pakai baju apa, nak reply email macam mana, nak makan apa tengah hari nanti. Benda ni dipanggil sebagai decision fatigue. Mengikut kajian dari Taylor's University dan beberapa pakar psikiatri, manusia buat lebih kurang 35,000 keputusan sehari. That is a lot of work for your prefrontal cortex. Bila sampai waktu malam, bila korang dah penat gila, otak korang sebenarnya dah exhausted. Korang tak ada lagi willpower untuk proses benda baru. Kalau korang cuba tengok show baru, otak korang kena kerja kuat semula. Siapa karakter ni? Kenapa dia buat macam tu? Ni foreshadowing ke? Benda ni dipanggil cognitive load. Tapi bila korang rewatch Brooklyn Nine-Nine atau filem-filem kegemaran korang, the cognitive load drops to almost zero. Korang dah tahu Jake Peralta akan buat lawak bodoh, korang dah tahu Amy Santiago akan stres pasal kerja. No surprises, no betrayals, no shocks. Pakar psikologi panggil benda ni sebagai cognitive cruise control. Otak kita sangat suka pada predictability. Dalam dunia reality, kita tak tahu esok ekonomi macam mana. Kita tak tahu bos kita akan marah ke tak. Tapi dalam episod The Big Bang Theory, kita tahu apa yang akan jadi. Perasaan tahu apa yang akan jadi ni bagi satu signal ke sistem saraf kita bahawa everything is okay. You are safe. Ia macam satu warm blanket yang kita balut pada minda kita yang tengah menggigil kepenatan. I had a bad dream that my best friend became a tyrant and forced me to stay up all night to work. I had a good dream that when I carried you to bed, I let your head hit the wall and I laughed. Good morning. Ada satu lagi konsep sains yang sangat mind-blowing pasal benda ni. Ia dipanggil mere exposure effect yang mula-mula diperkenalkan pada tahun 1960-an. Simple saja idea dia. Manusia cenderung untuk suka pada sesuatu benda hanya sebab mereka dah selalu tengok benda tu. Secara evolusi, otak kita diprogram untuk berhati-hati dengan benda baru. Kalau nenek moyang kita nampak buah baru dekat hutan, mereka akan fikir, ni boleh makan ke atau racun? New means uncertain. Uncertain means dangerous. Tapi kalau buah tu mereka dah makan 10 kali dan tak mati, otak akan label buah tu sebagai safe and good. Sama juga dengan media. Kali pertama korang tengok filem Interstellar, korang mungkin rasa pening sikit. Tapi kali kelima, korang mula nampak keindahan dia. Korang faham nuans dia. Otak korang rasa pleasure sebab ia berjaya verify kesahihan dan keselamatan cerita tu. Kita bukan saja suka pada cerita tu, tapi kita suka pada fakta yang otak kita tak perlu lagi dalam mod berjaga-jaga. Kajian dari Journal of Consumer Research panggil fenomena ni sebagai volitional reconsumption. Mereka dapati orang yang sengaja tengok benda berulang kali ni sebenarnya tengah melakukan experiential control. Kita nak kontrol emosi kita.
Kita tahu filem The Lion King akan buat kita nangis masa Mufasa mati, tapi kita nak rasa sedih tu dalam keadaan yang kita boleh kontrol. Kita pilih bila nak nangis dan kita tahu selepas tu kita akan rasa lega. It's therapeutic actually. Sekarang jom kita cakap pasal benda yang paling powerful dalam rewatching, iaitu nostalgia. Bila korang tekan play dekat show yang korang tengok masa zaman universiti atau masa sekolah dulu, korang bukan sekadar tengok skrin, korang sebenarnya tengah masuk ke dalam sebuah mesin masa. Pakar psikologi panggil benda ni sebagai emotional time travel. Nostalgia ni dulu dianggap sebagai satu penyakit mental pada kurun ke-17. Tapi sekarang, sains dah faham yang nostalgia adalah satu resource psikologi yang sangat powerful. Bila kita rewatch, kita sebenarnya tengah reconnect dengan version diri kita yang lama. Mungkin masa korang mula-mula tengok filem Spirited Away, korang seorang remaja yang tengah takut nak hadapi dunia luar. Bila korang tengok balik sekarang, memori perasaan tu akan datang balik. Kajian menunjukkan yang rewatching boleh menguatkan identity continuity. Hidup kita berubah gila-gila. Kita pindah rumah, kita tukar kerja, kawan-kawan datang dan pergi. Tapi cerita kegemaran kita, cerita tu tak pernah berubah. It's a constant in an inconstant world. Bila kita tengok cerita tu, kita rasa, oh, aku masih lagi orang yang sama yang suka cerita ni 10 tahun lepas. Ia bagi kita satu perasaan stability yang sangat mendalam. Bukan itu saja, ada satu konsep yang dipanggil parasocial relationships. Ini adalah hubungan satu hala yang kita bina dengan karakter fiksyen. Michael Scott dari The Office atau Sheldon Cooper dari The Big Bang Theory. Bagi otak kita, mereka ni bukan sekadar karakter. Mereka dah jadi macam kawan yang kita selalu lepak sekali. Bila kita rasa sunyi atau disconnected dengan dunia luar, kita cari kawan-kawan ni sebab mereka sentiasa ada di sana, sedia untuk hiburkan kita tanpa minta apa-apa balasan. Tapi ini bahagian yang paling pelik. Walaupun cerita tu tak berubah, kita yang berubah. Dan sebab itulah rewatching tak pernah jadi membosankan. Pernah tak korang tengok filem masa kecil, korang rasa karakter A tu hero? Tapi bila korang tengok balik masa umur 30-an, korang realise karakter A tu sebenarnya toxic dan karakter B yang korang benci dulu sebenarnya mangsa keadaan. Contohnya masa kita kecil tengok The Lion King, kita adalah Simba. Kita rasa nak lari daripada tanggungjawab, kita nak main saja. Tapi bila kita dah ada anak, kita dah ada kerjaya, kita tengok balik, suddenly kita adalah Mufasa. Kita mula faham beban legacy. Kita faham ketakutan bila tak dapat lindungi orang tersayang. Skripnya sama, pelakonnya sama, tapi lens yang kita guna untuk tengok cerita tu dah berubah. Ini yang dipanggil sebagai deepening experience. Setiap kali kita rewatch, kita bukan saja kumpul maklumat baru tentang cerita tu, macam hidden details atau easter eggs, tapi kita kumpul maklumat baru tentang diri kita sendiri. Kita guna cerita tu sebagai pembaris untuk ukur sejauh mana kita dah membesar. Dulu aku rasa Babik ni kelakar, tapi sekarang aku rasa Babik ni sangat mendalam. Itu adalah tanda pertumbuhan mental kita. Jadi, bila orang tanya korang, kenapa kau tengok cerita ni lagi? Tak bosan ke? Korang boleh bagi jawapan yang sangat solid. Kita hidup dalam dunia yang sangat overstimulating. Kita sentiasa dikejar dengan notifications, berita buruk dari seluruh dunia dan tekanan untuk sentiasa jadi up to date dengan semua benda baru. Dalam kegilaan ni, rewatching adalah satu bentuk self-care. Ia adalah satu cara untuk kita reset sistem saraf kita. Ia bukan tentang kita takut pada perubahan. Ia bukan tentang kita tak mahu explore benda baru. Tapi ia tentang tahu bila masa kita perlukan rest. Sama macam kita ada makanan kegemaran yang kita panggil comfort food, media juga ada comfort shoes. Dan mengikut kajian dari Very Well Mind, habit ni sangat bantu untuk kurangkan simptom anxiety dan stres. Bila dunia rasa macam dah tak ada kawalan, kita cari satu tempat di mana kita tahu exactly apa yang akan jadi. Kita rewatch sebab kita nak rasa selamat. Kita rewatch sebab kita nak ingat siapa kita dulu. Kita rewatch sebab kita nak kurangkan beban pada otak kita yang dah penat. Jadi, akhir kata, jangan rasa bersalah kalau korang masih lagi layan episod yang sama buat kali ke-50. Dunia kat luar sana dah cukup huru-hara. Kalau dengan tengok sebelum Harry Potter menang Wadu Lawan atau tengok Sheldon Cooper finally dapat Nobel Prize boleh buat korang rasa tenang, then do it. Cerita-cerita ni bukan sekadar hiburan. Mereka adalah anchor yang pegang kita supaya tak hanyut dalam arus zaman yang makin laju ni. Mereka adalah kawan lama yang sentiasa terima kita seadanya. Tak kira berapa kali kita datang balik pada mereka. Sebab pada akhirnya, kita bukan sekadar rewatching satu cerita. Kita sebenarnya tengah reconnecting dengan ketenangan yang kita sangat perlukan.
Alright, that's all for now. Stay curious, but it's okay to stay comfortable too. Thank you for watching. Jumpa lagi di video seterusnya. Ciao.